Hey, what's up guys? Nak tak hari ni kita buat pretzels yang korang beli dekat mall tu? Tapi boleh buat sendiri kat rumah sebenarnya. Sangat senang. Pakai 5-6 bahan dalam almari. Bawa keluar sekarang. So, jom kita start. First, korang ambil 1 cawan air. Tambahkan lagi 1/4 cawan air. So, total 1/4 lah. Masukkan 1 sudu makan yeast dan juga 1/4 cawan brown sugar. Kalau tak ada gula putih pun boleh. Barulah gaulkan dengan 4 cawan tepung gandum. Kalau macam kering sangat, tambahkan 1 atau 2 sudu air. Uli sampai dia tak melekat dah. Memang dough dia padat. Jangan risau. Bagi dia kembang kat luar lebih kurang setengah jam, barulah kita bentukkan dia. Yang ni potong pakai pisau je dik. Senang. Tak perlu nak pakai equipment pelik-pelik ke apa, tak payah. Panjangkan bentuk dia. Nak buat bentuk ribbon macam orang jual kat kedai pun boleh, ataupun pemalas macam kek, potong cube-cube macam tu pun dah cantik. Okay? Tapi nak lagi extra, kita panjangkan sikit dough tu, kita balut dekat sausage. Carilah sausage dalam freezer mana ada. Ambil 1 cawan air, campurkan dengan 1 sudu makan soda bikarbonat, and kita mandikan kita punya dough tadi kat dalam. Okay, tujuan dia kita nak bagi dough kita tu chewy dekat luar tapi lembut kat dalam. Okay, yang hotdog tu pun sama, korang mandikan dia sekejap, letak atas tray and bakar pada suhu sebelum tu letak garam dulu. Kita boleh letak garam kasar. Kalau tak ada pakai garam biasa pun boleh, tapi jangan banyak sangat, takut masin. So bakar pada suhu 250 Celsius selama 5 minit saja. Yes, api dia memang besar sebab tu bakar sekejap saja, and salutkan dengan melted butter. And siaplah kita punya pretzels ni berkilat elok, cantik rupa dia, boleh makan panas-panas. Disebabkan ada rasa masing-masing kat ujung tu, kalau korang cicah dengan coklat hazelnut, sangatlah perfect. Ataupun nak extra, ni favourite KA yang berbalut hotdog ni, korang boleh cicahkan dengan cheese sauce. Yang tu simple je, korang cairkan 2-3 keping cheese cheddar yang keping tu dengan sedikit cooking cream lah, and dapatlah kita punya cheese sauce. Sedapnya. Sejak bila aku pandai buat pretzel ni, yang rasa garam tu yang bagi punch dekat kita punya pretzel ni. Tapi dough dia luar chewy, dalam lembut. Okay? Selamat mencuba.